Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni kami ada satu biji kereta wajah ya. Okey, kereta ni datang mula-mula dia nak cek dululah, kereta ni baru dia beli. So jadi dia lepas beli tunggu sampai bengkel kami, dah kereta overheat, sudah panas. Ala-ala kereta dah sampai bengkel. Lepas saya cek kereta ni memang masalah lah. Mula-mula saya ingat dia nak buat leaking saja, buat timing belt apa semualah. Tapi cek tengok radiator pun sumbat. Lepas tu bahagian dalam head semua, laluan air semua sumbat, water pump pun daun pisang semua tak ada. Jadi bincang dengan owner nak minta suruh kita overhaul balik lah kereta ni. Kalau kita buat touch up pun kereta ni tak boleh berlama lagi lah. Jadi owner kata dia nak pakai. So jadi kita buat balik kereta ni. Jom tengok kereta condition macam mana. Okey, ininya kereta standard kilang. Okey, hari ni saya tak sempat nak buat video daripada bermula lah, sebab banyak barang saya sudah buka kerana kereta ni kan datang nak check kan. Jadi mula-mula ingat nak tukar timing belt apa semua. Lepas buka-buka tengok kereta ni dah overheat pula. Water pump semua tak ada, daun kipas apa semua, air radiator semua karat. Jadi saya sudah buka lah. So jadi lepas ni kita gantung keluar enjin dulu, kita kecaikan enjin, kita bersambung video. Okey, anda boleh tengok kereta ni air hose memang sudah karat teruk lah. Tengok, ini dalam hose lah, tapi ini biasalah boleh karat macam ni. Tapi yang ini anda boleh tengok apa guys, ni dia punya laluan air ni tersumbat dari karat. Aduhai, sakit otak jam. Okey, punca nak overhaul kereta ni anda boleh tengok crankshaft dia. Ini crankshaft, tengok tempat yang duduk tensioner bearing memang sudah makan, memang makan. So jadi bila dia sudah makan macam ni, mana ada power. Tengok dalam pun hitam sangat be. Lepas tu you tengok dia punya tepi semua. Ini yang tempat yang tensioner gear yang selalu duduk situ. Kiri kanan semua dah makan. Ini tensioner gear plate. Tensioner anda boleh nampak sini. Sini ada satu pin, dua pin untuk lock itu plate dua-dua pin pun tak ada. Jadi teruk lah. Tengok dalam dia semua makan. Plate pun sudah tak boleh pakai dah, kena tukar. Dia punya washer lagi teruk. Washer saya tak pernah tengok lah. Dalam pengalaman saya washer boleh kemek macam tu. Dia punya skru-skru semua dia orang ikat sampai loose lah guys. Masa tadi saya buka, you tengok semua thread sudah loose. Tak apalah, kita ada skru ganti, kita boleh buat, cari original boleh pasang. Yang ini water pump water pump anda boleh nampak sini. Dia punya daun pisau ni tengok, tinggal beberapa biji je, yang semua hilang. Macam mana air ada pressure. Okey, enjin kita sudah mau kecai tengok barang-barang semua kita sudah buka. Sebab enjin condition teruk lah. So kalau dalam dia guys, hitam, betul-betul hitam lah ni. Ini biasanya tak ada jaga minyak hitam lah boleh jadi macam ni kan. Head sudah angkat dah. Tengok head gasket condition macam ni lah. Sebelum ni dia pakai carbon gasket. Ni pun carbon juga. Tapi piston sikit lah, ada goyang sikit. Tapi alang-alang dah buka, tukarlah terus piston sebiji. Bagi compression dia sedap. So tak payah risau lagi lah. Alright, semua barang dah kecai Ini crankshaft dia. Lepas tu piston dia punya barang-barang lah semua kita sudah asingkan, sudah kecai habis. Lepas tu kita hantar pergi machineering lah. Condition head dengan block anda boleh tengok sendirilah, memang hitam betul lah. Nanti kita masuk air ubat, lepas tu tengoklah kilat tak kilat. Okey, kami hari ni dah sedia blok blok semua dah spray. So kami bermula nak pasang water jacket lah. Bahagian sini main bearing semua kita sudah tukar tukar baru. Okey, ni water jacket original copper 35 mm. So jadi kita sudah siap pasang water jacket copper Okey, crankshaft memang kita sudah buat fitting dan polish Anda boleh nampak sini, tengok kilat kita polish. Okey, boleh masuk. Okey, tengok halus dia pusing. Lepas kita ikat top 60 tengok berapa halus dia punya fitting, memang mantap. Okey, dah standby piston piston memang ART Japan, piston ring NPR Japan juga. Anda boleh nampak sini ada tulis Japan. Ni dia punya piston lah,
piston 44 baru. Anda boleh nampak dalam ni, dia ada tulis Made in Japan. Ni dia punya piston Japan ART lah, original. Okey, piston semua sudah pasang. Ni piston semua sudah siap, tinggal nak buat pasang head sajalah. Ni head kita dah cuci siap-siap. Anda boleh nampak sini dalam semua kita sudah bersih, barang-barang dia sudah standby. Okay, crank valve kita sudah buat dah. Memang cantik ya crank valve kita buat. Head pun kita sudah hantar skim. Seal kita pakai jenama macam biasa lah. Ni dia punya valve intake semua kita sudah siap polish apa semua. Terus okay, head kita sudah pasang sini. Okay, bahagian water pump, oil pump semua kita sudah siap. Ni crank sensor lah. Crank sensor original Mitsubishi. Yang ni lah, dah ada tulis Mitsubishi ya. Lepas tu housing thermostat kita sudah tukar ya, tukar ganti baru lah. Tengok, sebab lama punya dah rosak. Jadi thermostat pun kita pakai Mitsubishi juga. Okey, yang ni 76 suhu lah, boleh masuk. Okey, timing belt Guido anda boleh nampak timing belt Guido ada 3 tahun warranty. Timing belt bearing, oil pump semua kita sudah tukar. Ni crank sensor Mitsubishi original lah, semua sudah siap tukar. Water pump kita pakai JMB, alternator kita pakai beli asal dia lah. Injector pump kita dah servis. Dia punya seal, repair kit semua kita sudah buat. Dia macam ni lah. Okey, bahagian depan housing thermostat dengan thermostat semua kita sudah pasang siap. Water besi pipe bahagian belakang anda boleh nampak sini. Memang kita sudah pasang semua, sudah siap dah. Okey, ini timing belt low cover anda boleh nampak sini semua dah pecah dah ni. Jadi kita tukar terus lah. Ni timing belt cover, low cover ni kita tukar satu set. Pula 4 biji baru NGK Hari ni kami nak servis gearbox auto gearbox, nak tukar dia punya filter. Okey, ini barang-barang dia, barang semua dah sampai. Converter YC kita pakai Whiton. Driveshaft YC lah ada 2. Ni dia punya filter. Ni YC lama dengan dia punya O-ring besar dengan O-ring kecil 2 Ini semua yang bahagian dalam. Okay, ini O-ring baru, Whiton yang O-ring juga ni, yang kecil sama. Okey, crank pulley kami tukar kerana kita crankshaft dah tukar. Ni baru punya crank pulley kita tukar crankshaft yang 2004 besar punya, yang asal dia kecil. Okey guys, lalang enjin semua kita sudah pasang. Power steering pump, radiator double air, full sumco hose, semua position macam ni lah. Wiring memang kita sudah buat kemas tengok. Wiring semua kita buat balik, banyak teruk dia punya wiring. Jadi semua kita kemas balik. Dia punya soket-soket semua kita tukar. Anda boleh nampak sini. Ni soket-soket dia. Macam ni banyak guys, soket-soket dia. Ni auto converter soket, yang soket besar, output input, crank sensor soket semua kita tukar. Okey, kereta semua dah siap buff cover, coil plug, radiator double layer baru power steering kit, pump, dia punya oil tank, hose semua baru. Bateri pun kita sudah tukar Camel punya bateri Okey, start. Alhamdulillah guys, sekali hidup je. Cantik guys dia punya jalan. Respon pun terbaik guys. Okey guys, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.